Memang sedap. Ratah macam ni pun memang kena kan. Baik, Assalamualaikum semua. Okey. Ramai yang tak tahu sebenarnya yang tauge Ipoh ni sebenarnya memang berbeza dengan tauge-tauge yang korang makan lah. Mungkin tauge yang panjang tu kan. Okey, so hari ni saya nak tunjuk kat korang apa bezanya tauge Ipoh dengan tauge yang panjang, yang biasa yang dapat dekat negeri-negeri lain lah. Sebab tauge Ipoh ni sangat susah nak dapatkan kalau dekat negeri-negeri lain. Hanya kami sahaja yang ada dekat KL ni lah yang ada tauge Ipoh ni. Susah nak dapat. Kebanyakan kalau korang pergi kedai mana-mana yang jual menu yang ada tauge ni, diorang akan pakai tauge yang panjang. So dekat sikit kita tunjuk. Ini dia. Ini kita pakai tauge. Tauge kita ni tauge Ipoh. Nampak dia gemuk-gemuk. Nampak? Okay, dia gemuk-gemuk. Dia gemuk-gemuk, tak tipu. Dia pendek-pendek, gemuk-gemuk. Kontut-kontut, nampak? Dia tak panjang-panjang macam ni. Kalau jenis yang kalau kebanyakannya panjang-panjang yang jenis-jenis halus ni, dia jenis size macam ni, itu adalah tauge biasa, tak sedap. Tauge memang macam tu kalau korang makan, rasa dia pun agak orang cakap apa, kurang lah. Sebab dia rasa macam pahit-pahit sikit. Macam ni manis. Makan kosong pun sedap. Ini kalau orang tak makan tauge, rata tauge macam ni pun sedap tau. Bismillah. Dia crunchy. Kat sini pun kita ada jual lah sayur tauge. Sayur tauge kicap ni. Memang sedap. Ratah macam ni pun memang kena kan. And of course, dalam char kita pakai tauge Ipoh. Okay? So nasihat saya kepada peniaga-peniaga, kalau bukan tauge Ipoh, jangan claim tauge Ipoh. Tak baik tipu customer. Okay? Sebab saya pernah makan dekat satu kedai nasi ayam ni. Tulis dekat menu dia tauge Ipoh. Tapi yang sampai dekat saya, memang tauge halus. Ada juga orang-orang yang jual menu-menu yang ada tauge tapi dia claim tauge Ipoh. Kami memang betul the real tauge Ipoh. Okay? So siapa-siapa nak try, jumpa singgah Opa Zuzu Kuala Lumpur dengan Opa Zuzu Meru Ipoh. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye.